Senyum kau tak? Senyum. Kenal tak ayam? Ti kenal. Kenal. Ya, tengok. Wish. Tu nah. Sedap guys. Sedap. Makan. Premium, rasa premium. Cheesecake paling mudah, paling mantap. Nah, ni dia bahan dia. Ni dah. Tadi beli ni RM9 saja satu ni guys. Murah juga. Ni dia Malkis cream. Ni roti Roma. Yang biru kah? Ni pure milk. Ya. Gitu. Tu sahaja bahan dia sahabat. Ini kita tak ada mixer kan? Ini boleh pakai ni sahabat. Blender. Belah dua. Okey dek. Nak kok turun. Bukan ada apa ni. Dia bersih kan. Kita nak kenal. Itu je. Senang ni sahabat. Kemarin anak saya minta buat cheesecake. Lepas tu saya susah hati. Aduh, malas lah nak susun roti. Itu dalam otak saya sahabat. Hari ni saya melawat rumah kakak. Cun dia ada buat cheesecake. Nah, inilah dia. Oh, lagilah. Apa orang kata? Memang mudah dan rasa dia pun memang premium punya rasa. Gitu. Ini namanya cheesecake malas dan mudah tapi sedap. Ya, gitu. Cheesecake malas, mudah dan sedap. Macam tu. Susu pekat. Ni dia. Saya anak kakak dia. Okey, masukkan. Masuk ini ada. Susu cair. Air susu. Okey. Okey, kadang ni. Gitu. Campurkan sahaja dalam ni. Tadi sudah pakai. Tadi sudah buatkan. Itu yang dia macam rupa tu. Kemudian tutuplah kan. Gitu. Tutup. Blend. Nah, tu dia. Nampak putih kan? Kalau dia lebih putih, creamy. Gitu. Boleh siap lah tu. Gitu. Dah. Tu dia. Kalau dia putih sahabat. Nah, tu nampak itu maksudnya dah siap. Ikut suka hati kita lah kan. Nak dia cair ke, nak dia tak cair ke. Tapi yang ini memang sedap. Confirm. Premium ni sahabat. Premium. Easy way to make cake premium. Nah, masukkan roti dia. Gitu. Tujuan nak roti ni lambat, malam kembang lalu nak bersama. Mana kalau kembang melebar terasa macam-macam. Oh ya kak. Okey, kalau nak putar roti sama dengan cheese tadi pun boleh. Maksudnya dia akan hancur lebur lah. Nanti dia akan kembang macam. Ya, lagi-lagi saya rasa tak sedap lah. Mungkin rasa dia akan padat lah saya rasa kan. Jadi lebih elok lah dia dipotong-potong saja macam ni. Biar dia ada pieces-pieces tu. Jadi rasa cheese tu nanti akan terasa juga lah kan. Dia tak rasa keras kalau dia tercampur sekali dengan roti. Kalau dia pieces-pieces macam ni, keping-keping macam ni, masih ada rasa dia kita kunyah kan. Masih ada rasa crispy dia punya roti tu. Gitu. Suka deh. Nah ini segi 4 okey. Biar ada rasa roti dia kita kunyah tu masih ada crispy rasa roti dia.
Peluh ni guys, hujan dekat luar tu, panas. Ada kipas tapi tak sampai sini kipas. Sauna. Sauna guys. Sudah. Nah, siap. Masih banyak roti. Masukkan je, jangan takut baru deh. Masukkan sahaja gitu. Nah, Oh, sudah. ni kontainer Tupperware. Tupperware. Kalau lepas dalam ada. Tupperware. Ya, ini Tupperware punya ya. Sangat senang lah sahabat. Saya selama ini susun-susun kan, aduh susah lah. Saya susun tu, fikir susun tu saja saya sudah malas mau buat cheesecake. Nah, gitu. Gitu, anak saya memang peminat dengan cheese cake. Dapatlah saya resepi satu ringkas hari ini. Saya share lah dengan kalian semua. Kan. Tadi dah habis dah satu kontainer kami makan. Ini buat baru lagi. Kek budget premium punya rasa. Nah, jadi kemas-kemaskanlah dia. Gitu. Kalau macam ni boleh lah saya jual cheesecake lepas ni. Buat kontainer kecil-kecil kan. Kan, apa salah dia? Murmur tapi rasa premium. Ya. Agak-agak buat coba ya. Nah, tekan-tekan lah dia. Ya gitu. Apa nama tu dek? Ketuk-ketuk lah dia supaya dia rata kan. Rata masuk ke dalam sana. Nah. Nah, tak perlu fikir-fikir nak susu roti lagi ni. Aduh, senang betul bayi ni. Saya. Taklah saya malas buat untuk anak saya lepas ni. Anak saya selalu request nak buat cake kan. Itulah dia. Gitu. Wih, cantik betul, sedap ni. Betul-betul ringkas, betul-betul padat, betul-betul sedap. Dan masuk ke asbok. Nah, masuk asbok. Yes, gitu. Nah. Wajib coba guys. Tak coba menyesal. Siap. Tutup dulu. Tutup dia guys. Tutup. Bersiaplah tu. Steam ke tak perlu? Buat steam ke? Kemudian masuk asbok. Yes, gitu. Tu nak masuk asbok guys. Masuk asbok dah siap lah. Tunggu dia berapa lama dek? Sekejap je. Sekejap. Tak sampai 24 jam. Cakap. Oh, tak sampai 24 jam dah sejuk. Boleh dimakan. Resepi ini sangat mudah dan affordable. So, jangan lupa untuk mencoba di rumah dan sangat berbaloi. Jual pun senang. Don't forget to subscribe and share. Bye. Mari kita cek. Tada! Sudah sampai 1 jam. Nah. Gitu. Ambil rotinya sekali dong. Nah. Ni bah. Kuman dekat. Tengok. Alay mak. Tengok nah. Tengok sini nah. Celup. Penuh. Tengok roti dia. Bismillah. Tengok roti dia. Memang sedap guys. Mari kita coba. Ambil penuh. Syukur. Cheese hak milik. Mampu milik. Premium guys. Rasa
Tak Lipo Premium. Coba guys. Love. Premium pack. Bye guys. Bye. Baru dah masak.